Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة فأدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما إن شاء الله. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini sebuah perhimpunan yang dirahmati, dan perpisahan kami selepas daripada ini perpisahan yang terjaga daripada maksiat insya-Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan. Fayassir lana umurana wa akhtim lana bis sa'adah innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Amma ba'd. Yang dihormati Tuan Pengerusi Fadil Ustaz Idham, Imam Tuan Bilal, seterusnya ahli jawatan kuasa masjid, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang jemaah, tuan-tuan dan puan-puan, alim ulama yang dikasihi lagi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, yang pertamanya dan selama-lamanya marilah seperti biasa kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana malam ni masih Allah berikan kesempatan kepada kita semua dapat lagi datang menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah di dalam rumah Allah, terutamanya yang sekarang ni kita berada dalam Masjid Ladang. Alhamdulillah. Ucapan Alhamdulillah ni kadang-kadang orang nampak barang je. Kadang-kadang orang kata tak perlulah nak ucap Alhamdulillah ni. Kadang-kadang dia mari berasa lagu tu. Sedangkan kalimah Alhamdulillah ini merupakan kalimah yang penting, yang perlu kita sebut sokmo bila mana dapat laksanakan ibadat dan juga dapat meninggalkan maksiat. Kena sebut Alhamdulillah. Sebab apa kena sebut je? Sebab nak sedar diri je panggil. Kalimah sedar diri tahap kita sebagai hamba kepada Allah. Kita hari ni boleh buat baik bukan sebab kita baik. Kita hari ni boleh tinggal maksiat bukan sebab kita bagus. Tetapi hari ni kita boleh buat ibadat, boleh semayang, boleh zakat, boleh haji, boleh puasa sebagainya. Ia tidak lain dan tidak bukan kerana rahmat daripada Allah. Seperti mana yang telah disebut sokmo, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi suruh banyakkan ucapan ni. Wasiat Nabi kepada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an. Nabi kata banyakkan sebut la haula wala quwwata illa billah. Nak sebut sama je deh. Kita ni kalau boleh mulut kita ni biar basah dengan zikir-zikir hak lagu ni antaranya. Sebab apa? Sebab maksud dia la haula, tak ada daya. Wala quwwata, tak ada kekuatan. Tak ada daya nak buat ibadat, tak ada kekuatan nak tinggal maksiat. Disebut dalam kitab Akidah At-Tahawiyah. Illa billah, kecuali daripada Allah. Mari buah hak tu insya-Allah dia tak ada merasakan sifat mengakukan aku. Tak ada ah. Dak mari buah tu je dia akan mari rasa. Hebat aku. Bagus aku. Betul tak ni?
Boleh mari sejid, boleh semayang jemaah, boleh duduk depan, boleh dengar kuliah, boleh dengar tazkirah, boleh i'tikaf, boleh tu, boleh ni. Dia berasa dia hebat. Dia berasa seolah-olah hak buat tu dia. Oh, ni ki aku bagus ni. Faham tak? Ki aku baik lah ni. Oh, nak banding orang lain aku baik kali. Orang lain berat belaka. Tu dia. Mana? Dia mari rasa. Dia mari ni, bisiklah hati ni, ataupun bahasa mudahnya nyakit ujub. Ingat, nyakit yang boleh membinasakan seseorang merasa hebat. Wa i'jabul mar'i bi nafsih, kata Nabi. Rasa kagum dengan diri sendiri. Hebat aku. Boleh sejid sama semayang. Boleh semayang pula sah tama sama. Mari tu orang depan lagi siapa dah. Berasa. Dia mari berasa. Faham tak ya? Nak hilang rasa hak tu sebut la haula wala quwwata illa billah. Tak ada daya kita. Tak ada kekuatan kita. Kecuali ia datang daripada Allah. InsyaAllah faham buah ni. Kita boleh pergi masuk tajuk kita malam ni, iaitu Aidil Adha taqarrub ila Allah. Sambutan raya Idul Adha dalam konteks untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, yang pertama sekali syukur dapat semayang sama-sama. Yang keduanya, alhamdulillah berasa apa nama ni? Berasa syukurlah, berasa suka yang teramat boleh datang menumpang barakah Masjid Al-Muqtafi Billah Shah ni. Kerek mari semayang, dak rajin lagi mari duduk sini ni. Mari semayang sok modah. Ala ni kerja di Besuk, tapi orang asalnya Batu Nang tu je. Batu cakap Terengganu lagi. Nampak tak? Jadi alhamdulillah, terima kasih pihak masjid. Mudah-mudahan kehadiran hamba malam ni boleh tupang barakah masjid ni dan menumpang barakah hadirin hadirat sekalian, insya-Allah. Fokus pada tajuk kita malam ni. Kita dalam merasa masa kita agak singkat lah, lebih kurang 40 minit saja yang ada ni. Kita nak ringkaskan sebab ada beberapa sinopsis yang pihak masjid bagi pada kita untuk bawa tajuk tentang at-taqarrub ila Allah ini. Kita ringkaskan insya-Allah. Iaitu kita mulakan dengan yang pertama, kita sekarang ni duduk pada 10 hari pertama Zulhijjah. Jadi hari Rabu ni 10 hari bulan. Hari raya Idul Adha. Hari ni hari Ahad. Maksudnya hari ni 6 hari bulan. Betul tak ni? Esok 7. Esok 8 dah. Hari ni 7, minta maaf. Esok 8. Hari Selasa 9. Hari Arafah. Hari Rabu 10. Betul tak ni? Jadi kita sekarang ni duduk pada 7 Zulhijjah. Maknanya pada 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Jadi, hamba rekah cerita lalu. Dalam satu hadis Nabi sebut, "Ma min ayyamin a'zamu 'indallah wa la ahabbu ilaihi al-'amalu fihinna min ayyami 'ashri Dzulhijjah aw qala hadhihi al-ayyam fa'akthiru fihinna min at-tasbih wat-takbir wat-tahmid wat-tahlil." Rawahu Ahmad. Maksudnya dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada hari yang lebih agung dan lebih dicintai oleh Allah untuk beramal soleh padanya melebihi 10 hari ini. Ni 10 hari ni. 1 hingga 10. Nabi raya 10 hari ni 10 hari yang utama beribadat. Dalam beberapa sinopsi yang pihak sejid bagi ada disusun katanya, apakah zikir yang comel pada hari-hari tersebut. Kita bila lepas ni mula-mula. Nabi kata fa'akthiru, banyakkan. Fihi minat tasbih wat tahlil wat takbir wat tahmid. Ni Nabi suruh ni. Banyakkan pada 10 hari pertama Zulhijjah ini. Yang pertama tasbih. Tasbih ni benda ji subhanallah. Kalau boleh pas mayang jangan tinggal, insya-Allah. Yang kedua tahmid, alhamdulillah. Duduk dalam kereta pun sebut. Faham tak tu? Yang ketiga, takbir. Allahu Akbar. Sebut. Duduk pasar malang. Nampak tak? Duduk tempat kerja, duduk kedai kopi. Sebut. Yang keempat, tahlil. La ilaha illallah. Tuan-tuan rahmati Allah. 4 ini Nabi suruh banyakkan. Kena jelas molek situ tu. Hak mana? Hak bersifat umum.
Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Bersifat umum, tidak terikat dengan apa-apa, tidak masalah. Okey, sebut dengan banyak. Di sana ada jenis zikir yang disebut contoh takbir yang bersifat khusus, iaitu takbir hari raya. Hak ni tak boleh. Hak ni ada waktu dia. Jelas situ kan? Hak umum tak ada masalah. Start daripada 1 hari bulan sampai 10 hari bulan, buatlah. Kalau boleh banyak ni. Kita dok dalam kereta dak pasang dak je dak. Ke mana? Nah, dalam kereta tengah jeng awak kira. Tengah jeng. Pasang radio. Nah, tu biar orang zikir biasalah. Nah, nak pagi-pagi kan. Nak orang zikir ni balik doa duha. Allahumma inna duha adhauka. Kita buat mana? Kita tekan je. Apa dah? Tekan. Cari hak lain. Biar tubik hak sedap kek dengar maknanya. Ke mana? Biar temu hak sedap ni. Pinjam 100 nunilam sari. Oh kita lok. Kalau boleh 10 hari ni dulu hak gitu. Kalau boleh 10 hari ni tuan-tuan, tengah-tengah jeng, tengah-tengah apa nama ni, tunggu makanan, zikir. Tahu? Waktu kalau kita pergi tempat yang banyak pasang zikir-zikir gilah. Contoh macam kita biasa pergi dak. Contoh pasal raya Sabasung. Bukan nak promote ni, tapi nak royak bagus dia. Dia pasang zikir je. Ke mana? Kalau kita pergi Sabasung kan, dia pasang Subhanallah, 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 Subhanallah. Betul tak ni? Tengah-tengah kita beli, duk pilih buah hepat, duk pilih buah pisang, duk beli apa nama ni, kopi, duk tengok susu. Dia jadi terikut. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi kita lah. Duk dalam kereta, duk rumah mana-mana pun tuan-tuan. Biar banyak hak ni. Tapi takbir raya, ia terikat. Secara rekah sebut, takbir raya bagi dua jenis. Yang pertama takbir muqayyad, yang kedua takbir mursal. Hak muqayyad ni cerita dia terikat dengan waktu solat fardu. Syarat solat fardu. Tak kira mayang seorang, tak kira solat berjemaah. Tak ada masalah. Mesti hanya solat fardu. Dan bila waktu dia 5 hari. Start subuh hari 9 Zulhijjah, hari Arafah, hari Selasa ni. 10, 11, 12, 13. 13 ni habis asar. Faham tak tu? Kan? Lepas ada mayang, sunat takbir lalu sebelum wirid. Dah. Hak kita biasa takbir raya tu lah. Allahu akbar, Allah. Hak tu lah. Ni dia panggil takbir muqayyad. Lepas waktu pula dah. Lepas solat fardu. Solat sunat tak boleh. Yang kedua takbir mutlak, takbir mursal. Lebih dikenali dengan takbir mursal. Maksudnya takbir yang mutlak, takbir yang tidak terikat. Hak ni lepas daripada orang Banggarik masuk 10 Zulhijjah, maknanya esok raya sehinggalah selesai solat raya. Maka hak ni tak ada masalah masa-masa mana pun. 10 malam, pukul 1 pagi, duduk kedai kopi, duduk mana-mana pun boleh takbir, disunatkan. Faham tak tu? Tu cerita pasal amalan sunat 10 hari ni. 1, zikir. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Baik, selesai. Yang kedua, puasa. Ambil ikhlas sebab masa kita nak kejar masa, insya-Allah. Yang kedua, puasa. Puasa ni 1 hingga 9. 10 haram sebab hari raya. Faham tak tu? 1 hingga 9. Ibadat puasa sunat. Utama dia duduk pada 9 Zulhijjah. Bukan berkata hak lain tak utama. Utamalah. Tapi lebih utama 9 Zulhijjah. Hari mana ji? Hari Selasa. Puasa mana? Puasa hari Arafah. Nabi kata dalam satu hadis mafhum dia, puasa hari Arafah diampuni dosa setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Siapa dia nak bayar gaji kerja sehari bayar gaji 2 tahun ji? Mana ada? Tahu? Kerja sehari bayar gaji 2 tahun. Cuba ayat. Syarikat mana? Kalau ada ayat kita nombor 1 kita muruga. Tak ada. Tapi Tuhan tahu pada kita, mu ibadat sehari je. Aku habiskan dosa-dosa kecilmu setahun yang lepas dan setahun yang akan datang. Siapa dah ambil hak ni, rugi yang teramat. Tahu tak?
Hari benda, hari lasa. Royak lah ni, hari lasa ni kalau ada orang ajak makan gula. No, tak kira tak nikah. No, ajak makan gula. Royak, mun nikah hari Senin. Hari Senin pun kita nak puasa juga tau. Nikah malang. No, buat majlis malang. Kita pergi makan malang. Nampak tak? Sebab benda, sebab rugi kalau tak puasa. Sungguh ni. Hari lasa ni. Royak lah saing-saing. Nak ajak makan gula ke? Nak ajak makan ikan patin ke? Ke mana? Hari lasa jangan. Buat pada hari lain. Hari raya, hari tasyrik. Ada masalah ha? Ke mana? Tu dia. Baik. Jadi sunat hari Arafah, hari 9 Zulhijjah. Dan hari 8 ada tak? Ada sunat hari Tarwiyah esok. Boleh gabung dengan solat pula dah. Boleh gabung dengan sunat hari Isnin. Ni ibadat puasa. Baik, habis itu dah. Kita pergi pada yang lebih utama lagi. Ni lebih utama lagi dah. Kita sebut puasa tadi utama dah. Tapi dalam bulan Zulhijjah ini, dalam konteks nak mendekatkan diri kepada Allah, di sana ada satu lagi ibadat yang lebih penting. Yang lebih besar di sisi Allah. Puasa tadi besar dah. Faham tak tu? Utama dah. Tapi hak ni lebih utama. Dalam satu hadis Nabi sebut, "Ma 'amila adamiyyun min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam fa innahu la ya'ti yawmal qiyamah biquruniha wa ash'ariha wa adlafiha wa anna ad-dama la yaqa'u min Allah bimakanin qabla an yaqa'a min al-ardi fatibu biha nafsa." Dalam satu hadis Nabi sebut, rawahu Tirmizi. Dalam satu hadis Nabi sebut, tidak ada amalan yang dibuat oleh anak Adam, yakni manusia, pada hari raya korban. Makna hari raya korban ni faham dah? 10 Zulhijjah. Jelas itu kan? Jadi kalau buat awal, tak boleh tak jadi Ia kira 10 Zulhijjah pada hari raya korban. Iaitu lebih Allah cinta berbanding ibadat menyembelih binatang korban. Tu dia. Ni tajuk kita malam ni ji. Faham tak tu? Ibadat yang paling Allah suka hari raya korban, sembelih binatang korban. Maknanya apa? Maknanya korban. Faham tak tu? Pasal cerita kita tak berani meleh ustaz, kita takut meleh. Tak. Hari tu ada orang puan kata gua ni, dah saya nak meleh pun ustaz tak boleh kau. Sebab saya puan. Kejut ustaz tak kejap. Apa puan boleh meleh? Dia kata saya ustaz kata kena meleh binatang korban. Dah saya puan. Nak meleh mana? Meleh orang lelaki kan? Ia bukan cerita pasal tu Imam Mayang. Tu Imam Mayang memanglah orang puan terhak pada orang puan. Ke mana? Orang puan nak jadi tu imam dari lelaki. Mentang-mentang hafizah kau. Suara pula sedap. Bacaan pula bunyi Mekah. Saya jadi tu imam mari depan ni. Ustaz dah duduk belakang tadi. Boleh tau? Tak boleh Moga tu imam semayang pada orang lelaki. Orang puan yang terbatas. Nak jadi tu imam, dia hanya boleh jadi imam pada perempuan. Ke mana? Orang lelaki boleh belaka. Kepada orang lelaki boleh. Kepada orang puan boleh. Pada orang khunsa pun boleh. Betul tak? Orang puan tak boleh. Orang puan hanya pada perempuan semata-mata. Kalau khunsa, tak boleh juga. Dia kira terhak. Tapi you alasan situ. Saya ustaz tak boleh meleh juga. Sebab saya puan. Kan? Meleh tak syarat pun lelaki tak masalah. Puan lelaki tak masalah. Nampak? Asal Islam. Asal bukan apa nama ni. Kalau tergolong daripada orang yang bukan Islam dan bukan ahli kitab. Orang Islam ahli kitab tak masalah. Baik. Jadi kita bukan nak cerita pasal sembelih. Nak cerita pasal masuk bahagian korban. Ke mana? Baik, cerita sikit. Sebab ada dalam sinopsis cerita pasal dalam Quran. Cerita sikit. Apa hasil korban? Ni nak tally, nak matching dengan tajuk kita, taqarrub ila Allah. Dalam Quran, cerita bab korban ni banyak. Sebab tuan-tuan kan jangan salah faham. Jangan duk anggap ibadat korban ni khusus pada umat Nabi Muhammad semata-mata. Jangan salah faham. Tidak. Ibadat korban, ibadat lama dah. Jak dulu lagi. Faham tak tu? Lepas masuk zaman era Nabi Muhammad, Allah suruh pula. Fasalli li rabbika wanhar, kata Allah. Betul tak ni? Semayanglah untuk Tuhan kamu dan sembelihlah binatang.
Sebagian ulama tafsir disebut sembelih sini sembelih yang umum. Faham tak kira? Sembelih yang umum, tak kira dah sembelih bila-bila pun. Tapi sebagian kata sembelih sini sembelih binatang korban. Bila sebut binatang korban ni maksudnya terhaklah waktu dia kan. Baik, rekah cerita. Dalam satu kisah daripada Al-Quran. Sebelum kita sebut cerita ni, kena faham. Korban ibadat lama dah. Bukan ibadat baru. Macam puasa lah. Puasa je bukan ibadat baru. Ibadat lama dah. Jak dulu lagi. Ke mana? Dalam Quran, kama kutiba alal ladina min qablikum, kata Allah. Dalam bab puasa. Dan dalam bab korban, ada kau? Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am, kata Allah. Setiap daripada umat kami syariatkan ibadat menyembelih binatang korban ataupun lain-lainnya supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternakan yang disembelih itu. Maknanya kena faham situ dah. Jadi korban ni lama dah. Amu nak bawa satu kisah daripada Quran untuk nak tengok apa hasil korban. Jangan masuk korban niat nak beli daging, jangan. Kita nak hasil hot ning. Kalau pergi masuk korban niat nak beli daging, masalah besar. Sebab itu ada orang tanya macam mana nak pastikan ibadat korban ni sah. Dia dijawab oleh apa nama ni? Ustaz Abu Samah, dia kata nak sah ibadat korban ni buat dua benda. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Nombor satu waktu. Betul lah ibadat apa pun. Kena ikhlas lah tau. Ke mana? Buat benda lain. Benda gajah rimah sekalipun. Tak ikhlas tak ada sisi Tuhannya. Ke mana? Betul. Nombor satu. Nombor dua. Biar ikut tata cara syariat. Kalau ikut kita, ikut tata cara syariat. Jadi, masuk korban niat nak daging tu, tak kena dah dengan syariat sedikit sebanyak. Ke mana? Syariat kita masuk korban, nak ambil barakah. Betul tak? Nak dekatkan diri pada Allah. Okay, kita pergi pada kisah ni. Iaitu kisah tentang dua orang anak Nabi Adam. Dua orang anak Nabi Adam. Maknanya generasi kedua atas muka dunia ni tuan-tuan. Generasi pertama Nabi Adam. Generasi kedua anak Nabi Adam. Apa kata Allah dalam Quran? Cerita ni Allah rakam dalam Quran tuan-tuan. Pi ada Quran, boleh tengok dah. Iaitu pada surah Al-Ma'idah ayat yang ke-37. 27. Bermula situ cerita dia. Apa kata Allah? Watlu alaihim naba'a bnai Adam bil haqq idh qarraba qurbanan. Tu ayat qurban kan. Fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannak qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Baik, rekah je ni cerita ni sebab nak cerita hal lain pun banyak lagi. Cerita dia gini. Allah suruh Nabi Muhammad royak tentang kisah dua orang anak Nabi Adam. Baik, yang pertama berjelas baik-baik, anak Nabi Adam apa orang? Khilaf. Hak memang betul, hak memang ada, bukan memang betul. Hak memang ada 4 orang. Lebih pada tu khilaf. Jahat kan? Yang kata betul-betul 4, ada kata 5, ada kata 6 kan. Tapi hak memang 4 tu memang betul ada. 4 tu. 2 lelaki, 2 perempuan. Faham tak kan? Zaman tu lah. Tu dia. Lepas tu pula, bila mana Nabi Adam ni, dia tengok anak dia besar dah, maka dijodohkan. Adik-beradik lah. Nikah adik-beradik lah. Zaman tu je. Zaman ni jangan buat zaman ni. Amba kenang kakak amba. Comel sungguh kakak amba. Tak boleh. Haram. Mana? Sebab adik-beradik tak boleh. Zaman tu. Cerita ni zaman tu. Maka dikahwinkan lah. Maknanya nak suruh cari zuriat. Maknanya. Maka biasalah. Bila yang menyusun ni orang lain, adalah sedikit sebanyak ketidakpuashatian. Maka diriwayatkan adalah balah sikit. Ia perangai manusia gitulah dok. Ke mana je? Rambut sama hitam, hati masing-masing. Balah tu biasa lah. Benda molek bukan setakat awak kedai kopi. AJK sejik balah. Mesyuarat. Kita nak tukar kapek baru. Molek kau, kapek kita lama dah. Bulu habis tau. Bukan bulu, apa dia? Ada bulu tau. Tajam dah ni. Baik kan? Kita setuju kan? Setuju. Warna benda. Nampak tau. Ni kata kelabu. Manda kelabu. Kotor apa? Nampak tau. Hak ni kata megah. Manda megah.
Nabi tak suka merah. Apa dah? Padahal tak suka. Juga ni ayat Nabi tak suka. Nah, orang ni kata kuning. Kuning dia kotor. Hijau politik. Biru politik kau. Dah warna benda. Warna ni balah. Balah je. Taklah kali undi. Pengurusi kata kita undi lah. Dah nampak ramai dengan cadangan kepala 15 kali. Nampak tu? Undi. Bila undi, akan ada hak kalah, akan ada hak menang. Betul tak? Hak menang bagi. Hak kalah. Dah hari terus saja. Nyakit tu nak cerita hati manusia. Biasa dia dah. Tak boleh terima. Tak sungguh. Ini cerita ni. Baik, bila mana balah tuan-tuan, Allah perintah Nabi Adam supaya anak dia ni dilaksanakan ibadat korban. Suruh buat korban. Nabi Adam perintah anak dia, Allah nak tengok mu ni sanggup tak berkorban untuk Allah. Jadi, kita sekarang hidup agama benda Islam. Islam maksud apa Islam? Serah diri. Lepas tu bila Allah suruh berkorban, kita sanggup berkorban. Tu maksud serah diri. Mari zaman kita ni, mahal. Mahal mo. Pergi kedai makan dah, 1,000 ayo. Kita pernah dengar seorang datuk mo. Dia kata, saya makan KL tu ustaz. Dengan keluarga saya. Anak bawa tadi. Anak sedap aja. Masuk makan dia order, hot ni pergi bayar, isu kita bayar. Dia kata ayuh ada kaya bayar lah. Apa dah? Kita pergi bayar, tak nenggok ni. Apa? 1,200. Allah kata. 1,200 satu malam makan ni. Ada apa orang keluarga dia, wallahualam lah. Tapi kita tu satu malam makan. 1,200. Kat bulan kita kerja. Punyalah makan. Tak apalah, mungkin ada orang kaya ke mana. Tapi nak royaknya kita, duit kita tu je, kalau duduk kedai makan, tobat dah rasa mahal. Sungguh. Kita makan set talam habis 60 ya. Rasa mahal tak? Tak hilang bayar. Apa ya? Set talam. Hok ada lencok, chicken chop, apa ni? Spaghetti ho. 68 ya. 68 ya. Oh, murahnya. Murahnya ada itu bayar. Betul tak? Bak kita kenyang. Habis kalau duduk sejik nak tok 50 ya dalam tabung derma. Tobat rasa mahal. Ke mana ni? Kalau boleh cari hak ke warna biru. Kenal warna biru? Nak sebut ada rasa hati, ada apa hati. Takut rasa hati. Kenal? Sungguh, doktor orang tergitu kau. Jadi cerita bab korban, mari cerita zaman Nabi Adam. Atau Allah letak dalam Quran, biar tengok balik, tadabbur balik. Kenapa jadi gitu? Itu Islam, serah diri sepatutnya. Kenal? Kena nyanyi lagu Firamli tu. Kenal? Berkorban apa saja. Tadi. Tu baru tu. Serah diri tu. Korban apa saja. Ke mana? Tadi. Baik. Jadi bila Allah suruh korban, tiba-tiba direkah ceritanya Habil. Habil Qabil ni nama ulama letak. Dalam Quran tak sebut nama kan. Ulama letak nama kan. Jadi Habil seorang, Qabil seorang. Habil ni menternak binatang, pengembala lah. Ke mana? Pengembala. Binatang dia wallahu a'lam, tidak disebut. Mungkin kita boleh kata kau binatang macam lembu gitulah. Kau hak boleh dimakan. Jangan kata dinosaur, tak kan dinosaur tak. Jadi zaman tu lah binatang zaman tu. Apa nama ni? Habil dia menternak binatang. Qabil pula dia ni petani. Dia ada kebun. Dia ada kebun. Dekah ceritanya, Habil dia ambil binatang dia, hak sihat sekali. Dia ambil binatang hak sihat sekali. Kalau lembu gak, lembu sadu. Kenal lembu sadu? Shiroleh ke apa sebut? Shiroleh tau. Lembu sadu sebut sama biar. Lembut katang. Hak tu je kalau mendak silap kita nah. Harga sebahagian learning 1,600. 1,700 tu. Ke lebih ada tu. Lebih kurang tau. Mana target tu. Nah, lembu biasa termasuk 7,5 je. Ke mana? Ni 1,700 sebahagian. Allah. Tapi sabar. Sebab daging banyak. Betul tak? Dia boleh sebahagian 40 kilo daging. 50 kilo daging. Nak sabar. Jadi nak cerita, Habis ambil orang gitu, yang ambil katang sekali, hak sehat sekali, hak ia sayang sekali, wi pada Nabi Adam. Ambil wi pada Allah. Ni korban aku untuk Allah. Qabil pula pergi cari buah hak bukan kata rosak, boleh makan, tapi tak berapa molek dah. Macam bercerita sama biasanya buat contoh durian. Durian je, nak tengok durian hak ngekah. Nak tengok tak? Durian hak ngekah itu ibu ke bawah tu kan. Boleh makan lagi, betul lah.
Tapi gitulah. Ke mana? Nampaklah sikit. Isi pun berai sikit. Ke mana? Jadi, fahamlah. Boleh makan. Tapi tak sedap ada dah lah. Kalau harga orang jual pun, itu pun dah. Musangking sekilo, 25 ya. Hak ni ngekah. Ambil 13 ya kilo. Nampak tak? Sebab apa? Kualiti tak gerak dah. Kualiti berkurang. You hak gitu. Sedangkan ada je buah syamil. Tidak ui. Maka kata Allah. Apa nama ni? Bila mana diberikan tu? Fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Kata Allah. Allah terima tak terima seorang lagi. Jadi, apa nak cerita hasil? Nak cerita hasil. Ni. Hak terima siapa? Habil. Hak tak terima siapa? Qabil. Bermaksud kedudukan dua beradik tu jadi gini. Ni. Seorang ni Habil, Tuhan terima. Dia naik pangkat. Nampak tak naik pangkat? Maknanya, darjat naik lah. Darjat naik. Qabil pula Tuhan tak terima. Turun darjat. Gini. Jadi gini dengan Tuhan. Faham tak ni? Sebab tu Tuhan kata lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Siapa buat korban, daging tak sampai Tuhan, darah tak sampai Tuhan. Tahu tak? Tapi hak sampai sifat takwa. Maknanya naik pangkat. Bila naik pangkat, apa kesan dia? Ni dekat dengan Tuhan ni, at-taqarrubu ilallah dah ni. Apa kesan dia? Lepas daripada tu, Qabil hak tak terima tadi, hak duk bawah ni, dia kata gua ni. Qala la aqtulannak. Aku akan bunuhmu. Faham tak ayat ni? Dia nak marah punya pasal sebab Allah tak terima korban dia yang berpunca daripada silap dia juga. Dia nak marah, dia nak buat maksiat terbesar zaman tu. Bunuh. Tak ada laku di zaman tu je. Zaman tu tak ada rajin berlaku dia bunuh. Faham tak ni? Tiba-tiba dia boleh mikir dalam kepala tak nak bunuh. Habis rotang badan dah. Mana dah? Aku tapar muka li. Boleh tahan dah tau. Bunuh tu. Sebab apa ji? Boleh mari mikir secara tu. Sebab dia jauh daripada Allah. Ni kita nak ni. Bila Allah terima korban kita, duduk dekat dengan Tuhan, Allah bimbing kita ji. Habis pula. Habis ni, dia main binatang. Dokar dok rau. Ke mana? Dokkarlah nak tarik ke binatang ni kuring. Dia kena gagah juga. Macam kita ni, badan kata ni cuma pakai jubah, tak nampak lah. Faham tak ni? Gugat tu. Nak royak main binatang ni, gagah lah. Tarik binatang ni. Tapi, bapa tak lawan? Bapa tak lawan? Patutnya dia boleh lawan, dia gagah kan tak rau. Dia boleh lawan. Tapi dia jawab kepada Qabil, la imbasatta ilayya litaqtulani ma ana bibasitin yadiya ilaika liaqtulak, kata dia. Kalau mung, wahai Qabil, adik-beradik ni, kalau mung memang nak bunuh dah aku, bukan cakap saja, memang nak bunuh dah. Maknanya kalau ambil pedang lah. Kalau batu, kau pegang batu dah ni. Faham tak ni? Nak bunuh dah. Habis jawab, aku tak balas. Nampak tak tuan-tuan? Hebatnya orang dekat dengan Tuhan. Betul tak? Dijaga oleh Allah. Kalau ikut kita, dah orang nak bunuh kita, ustaz, kita balas lah. Kalau ikut syariat kita, tak dosa dah. Fa'tadu alaihi bimisli ma'tada alaikum. Betul tak? Buat pada mereka, hak diwat kita. Tapi tak comel secara tu. Kalau comelnya, balas balik lah. Nah, we hak baik. Dia buat jahat kita, tu we baik ke dia. Tu baik tau. Tapi habis jawab, aku tak balas. Aku tak balas. Bermaksud, Habil saat itu dibimbing oleh Allah. Faham taknya? Dia dekat dengan Tuhan. Hak ni kita nak daripada korban. Nak biar Allah bimbing kita. Doa ni jangan tinggal, doa ni. Baca betul-betul dah. Baca sama. Allahumma arinal haqqa haqqa. Warzuqna tiba'ah. Wa arinal batila batila. Warzuqna jatinabah. Ya Allah, tunjukkan pada kami yang benar di sisi kamu, benar kami nampak. Hak kita bimbangnya, kita nampak benda tu betul, padahal Tuhan kata salah. Tu jeng. Tu tak teman-teman? Ni, buat konsert. Mari nyanyi. Kita kata gua ni. Kita jelas benda tu salah. Kita kata gua ni, ada apalah ekonomi. Kita kena kok tu. Kita berasa benda tu betul. Atas dasar ekonomi. Nampak tak?
Jadi selindung. Kita tak perasan. Kita pertahan hak salah. Tak perasan. Bila orang kata tak boleh. Konalah ekonomi pun. Hak haram tetap haram. Mari panggil geng LGBT, mari panggil geng K-pop. Tak kira lah piye-piye pun. Nah, tidak betul. Rakyat tak betul. Ni dah apa ustaz? Bukan sokmo. Nampak tak? Kan? Jarang. Nampak tak? Kita konal. Ni tak boh. Kita nak Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjuk hak betul di sisi kamu. Betul kami nampak. Lepas tu mana? Warzuqna tiba'ah. Beri kami kekuatan untuk ikut hak betul. Biar boleh ikut hak betul. Faham tak tu? Mana? Jangan sekadar nampak betul. Ikut dok sekarang. Tu mana? Orang kata orang ngajar sejik. Bagusnya. Dah pergi tau. Tak apa mula. Faham tak? Dah agak nak pergi je. Dah mampu nak pergi. Tak mau. Kita nak biar kita boleh pergi. Ke mana? Mana? Kemudian pula dah habis itu. Wa arinal batila. Ya Allah, tunjuk hak salah di sisi kamu. Salah kami nampak. Jangan hak salah nampak betul. Orang kata buat apa pakai baju ketat. Tak apalah. Bukan ketat sangat. Sikit je. Padahal Tuhan marah. Kita tak perasan benda tu salah. Betul tak ni? Tak mau lagu tu. Satu. Yang kedua. Jangan sekadar nampak salah. Nampak dah salah. Tapi tak mampu nak tinggal. Tak mau. Warzuqna jatinabah. Beri kekuatan. Tinggal hak jahat tu. Amroyak gini sebab benda. Ada geng-geng artis. Yang tidak menutup aurat dengan betul. Ni. Free hair ni. Faham tak kira? Bila tanya. Berapa dah tutup aurat? Apa dah pakai tudung? Saya kerjaya saya. Saya ni artis. Kalau saya pakai tudung. Kuranglah. Dia panggil apa? Kuranglah. Apa ni apa? Populariti tu. Maknanya tak ada lah jemputan-jemputan susah lah kata nak cari makan. Saya kena bukalah sikit tudung ni. Maknanya bila masuk dalam filem jadi isteri. Contoh. Maknanya duduk rumah cak tudung. Gitulah. Ke mana kata? Nah, kalau saya pakai tudung, tak nak sabar jadi. Dia kata gitu. Sedangkan dia tahu, tak pakai tudung, tak tutup aurat, dah sebesar. Dia tahu, tapi tak mampu nak buat. Faham tak? Dia tak mampu nak buat. Tak boh. Kita nak biar tahu hak salah dan kita mampu tinggal insya-Allah. Just nak guna gini je. Antaranya korban. Korban. Jadi hari ni dah jelas molek ni. Kita laksana ibadat korban bukan nak beli daging, bukan nak nama, bukan nak publicity ke apa, tidak. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari pula soalan. Macam mana nak suruh ahli keluarga kita dengan anak-anak kita juga terdedah dengan ibadat korban. Jatuh cinta dengan ibadat korban. Biar mereka berasa perlu untuk berkorban. Maka yang paling comel sekali iaitulah masa kita ada hari ni. Masa kita ada ni. Kita tak ada cerita lah. Kita ada hari ni. Perlihatkan kepada mereka. Bawa tu anak bini kau. Nah, kita masuk bahagian korban, kita dah kalau kaya sangat tak apalah. Kalau kita orang biasa ni, kita pandang dah. Sebab korban ni sunat kifayah. Betul tak ni? Sunat kifayah. Padang sekeluarga tu seorang je wakil. Nah, molek pia. Kedua keluarga lah. Jadi bila kita masuk dah, bini lepas lah. Tak makruh dah lah. Anak lepas dah lah. Tak makruh dah lah. Ke mana? Kalau tak masuk belaka, tapi berkemampuan, tak masuk belaka, ia jadi makruh. Jangan main korban. Mana? Sunat lain tak apa je tau. Ni sunat yang besar ni. Sunat muakkadah bersifat sunat kifayah. Tahu? Tapi kalau kita seorang, kita dok nikah lagi, mak ayah tak ada dah, adik-beradik pun tak ada. Duk sebatang kera. Sebatang kara. Sebatang kera tu. Sebatang kara. Duk seorang. Jadi ia panggil sunat ain lah. Sebab kita seorang. Nampak tak tu? Kita berkemampuan kena masuk lah. Jadi apa kita keluarga tadi? Dia berkemampuan, dia masuk sebahagian. Masa hari penyembelihan tu, bawa ni. Bawa anak, bawa bini tengok. Sunat. Mari tengok. Supaya apa? Mereka pun terdedah. Nampak ni? Biar mereka rasa. Gini korban. Gini orang Islam, dia punya hebatnya. Sanggup serah diri kepada Allah. Mana gitu. Ke mana? Cerita lah.
Sebab tu kita kalau dengan anak-anak tuan-tuan, cerita yang kita bawa pada anak-anak sungguh memberi kesan. Jangan duk ceritalah hak tak ada manfaat, cerita hak banyak manfaat. Now, ni duk cerita boy, cerita apa ni? Papa Zola, bukan salah, tak salah, boleh cerita. Tapi alangkah baik selit juga cerita pasal Nabi, kan? Cerita pasal ibadat, antaranya korban ni lah. Cerita. Sebab cerita korban hak kita hari ni buat ni. Ni, kita sembelih korban hari raya ibadat, hari raya Idul Adha ni. Kita relate dengan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Ayah dengan anak tu. Apa tak teman-teman? Ayah dengan anak tu. Hak korban ayah. Tapi yang terlibat siapa? Anak. Jadi jangan rasa kita masuk korban hari ni, kita je duk carikan anak. Jangan. Bawa. Dan cerita ke dia pasal macam mana sanggupnya Nabi Ibrahim korban nyawa anak. Dan sanggupnya Nabi Ismail korban nyawa dia. Tu kena cerita tu. Kena cerita. Jadi kalau kita ada anak tuan-tuan dirahmati Allah, banyakkan bercerita tentang kisah-kisah ni. InsyaAllah. Tu dia. Baik. Dalam Quran, Allah cerita macam mana Nabi Ibrahim diuji oleh Allah. Mula-mula nikah dengan Siti Hajar. Nikah dengan Siti Sarah. Tak ada anak. Tak ada anak je. Lama tak ada anak Siti Sarah ni. Lepas tu pula, Siti Sarah kata pada Nabi Ibrahim, aku nampak mu ni nak anak. Nikah seorang lagi. Tuat laju deh. Nikah seorang lagi. Nikah lah. Bila nikah tuan-tuan, nikah dengan Siti Hajar. Siti Sarah buat cari. Siti Sarah ni comel. Tapi zaman tu Allah uji dia tak ada anak. Tak boleh keturunan. Siti Sarah memang comel. Sebab tu kalau kita tengok, keturunan Siti Sarah, comel-comel. Siapa dia keturunan Siti Sarah? Bani Israel. Anak Siti Sarah, Ishak. Nabi Ishak. Anak Nabi Ishak, Nabi Yaqub. Anak Nabi Yaqub, Nabi Yusuf. Yang terkenal dengan mukjizat, wajah yang handsome. Betul tak? Hebat Nabi Yusuf. Tengok muka dia, hak lapar kenyang perut. Tengok muka je dia. Ni, sakit. Tengok wajah Nabi Yusuf, hilang sakit. Waktu kita royak sama, sipang gambar kita. Faham tak tu? Sipang gambar kita. Kalau tuan-tuan lapar perut, sakit, buka gambar kita tengok. InsyaAllah kau lapar. Faham tak? Tak ada lah tu kita tak mujizat tu. Nabi Yusuf je ada je. Tengok muka, hilang sakit. Tengok muka, hilang lapar. Allahu Rabbi. Tapi keturunan siapa? Keturunan Siti Sarah. Comel. Tapi masa tu Allah uji dia. Tak ada anak. Maka nikah seorang lagi dengan Siti Hajar. Bolehlah. Nabi Ismail. Tapi Allah uji pula. Kena giata nung. Lembah bakah. Tak ada air langsung. Giata. Siti Hajar kau duduk se'eh. Tengok bukit sofa ada air. Berlari bukit sofa. Tak ada pula. Siapa dekat bukit sofa tengok bukit maruah air. Berlari pula. Nanti kita buat sa'i tu kan. Lepas tu pula, bila besar sikit, hamba rekal ada. Bila besar sikit Nabi Ismail, falamma balagha ma'ahu sa'ya, bila mana sampai umur boleh bekerja bersamanya, qala ya bunayya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur ma. Timi minat ke timah. Wasak lalu timah. Assalamualaikum. Moh, aku mimpi nikah dengan mu, moh. Kita ada jodoh moh. Mungkin you nak ke timah. Tapi kalau you mimpi you nikah dengan Jainat, you tak mau ke Jainat. You nikah dengan Jainat dalam mimpi tu. Sok senyap gitu dah kau benda. Mana? Sebab you tak mau ke Jainat. Salah wasak ke Jainat, Jainat berkata, saya mimpi gitu juga mampu. Jadi senyap lah. Tapi bila royak dia nak tu. Nabi Ibrahim cerita ke Nabi Ismail. Nabi Ismail faham. Maknanya ayah dia nak buat. Lepas tu ke mana Nabi Ismail? Ni bagus ni anak ni. Dia jawab ke mana? Ya abati fa'al ma tu'mar. Ya ayah, wahai ayah, buatlah hak Tuhan suruh tu. Buat, ada masalah apa? Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Mu akan kenal aku ni orang sabar. Dan memang terbukti sabar Nabi Ismail. Bukan saat Nabi Ibrahim kabar je, sehingga Nabi Ibrahim asah pisah. Asah pisah je. Ke mana? Kita nak sembelih, tolong asah pisah. Jangan buat barang. Tajamkan pisau. Biar luluh dengan ahli pisau. Jangan kira kita dah buat cetong. Kita pergi dapur, pisau kerak bawang, kita rasa tajam. Ke mana? Pisau kerak bawang. Kenapa kata kerak bawang?
Tajam dah bagi kita. Dekat bawah lu tajam lah tu. Ke mana? Dok. Lembu tak boleh. Lembu kalau tengok bawah dia ada gelebel. Dia panggil apa? Gelebel. Ada kulit tu kan? Nampak dah kan? Gelebel tu. Kalau pisah bagang-bagang tak jadi je. Dia gerok gitu saya. Ikut. Ikut. Tak makan. Kena tajam sungguh. Siapa yang meluluskan tajam pisah? Ahli pisah. Ahli pisah atau ke dia. Dia ye khabar. Beres. Beres dak lalu gitu. Ku mana? Letak sah buka. Baru tu pisah. Bak apa cerita gini? Ada dah seorang. Ustaz. Bukan dah ustaz. Ustaz. Pisah tajam lagi nak boleh. Pakai pisah kita tak apa. Tak apa, pisah kamu tajam dah. Itu beres. Masa kejadian gitu. Macam gaji tu. Saya akan menatang. Saya akan menatang hak tu kan pegang. Gening. Dah binatang sakit, dia main tolong. Ke mana? Nak lepaskan siang ke tu imang tu. Hak panjang meleh. Sudah. Jangan siang ke binatang. Dia jadi masalah pula. Hukum dia kalau menyakit ke binatang ni haram. Faham tak? Walaupun ngelahnya, kalau kita sembelih memang putus dua saluran tu, memang sah. Tapi tak comel. Ibadat dia tak comel. Ke mana tuan-tuan? Tu dia. Baik. Asal pisah. Nabi Ismail tengok senyap. Sabar Nabi Ismail. Ia fikir apa? Allah susung. Allah susung. Allah susung. Kalau kita tak. Duk tengok asal pisah. Yo. Nak kegura tadi. Nampak sungguh molek. Nampak sungguh ke? Ke mana ni? Kalau kita lah. Nabi Ismail senyap. Senyap ni. Dia kata gua ni. Allah susung. Ni arahan Allah. Allah tahu. Sehinggalah sabarnya Nabi Ismail bila mana dibaringkan. Watallahu lil jabin. Ni. Baring dah ni. Letak pisah tekak dah ni. Tak punya apa Nabi Ismail. Nabi Ismail punya sabar setara tu. Padahal nyawa dia ditekak dah. Ditekak dah. Kalau terkira kalau kita dah tahu. Gurah je gitu Johor. Tak skill patah gening. Mana? Tahu? Kita bunyi je. Padang lah tu ya, dah uji banyak ngak. Parok dah ni patah gening dah ni, parok dah ni padang tu. Dak senyap. Sehingga disembelih tuan-tuan, Nabi Ibrahim pejam mata, diriwayatkan Nabi Ibrahim pejam mata, tak mampu nak tengok. Dan ada riwayat kata sebelum disembelih tukar dah. Ada riwayat kata sembelih dulu baru tukar. Tukar ke binatang lah, faham tak kan? Wa fadainahu bi dhibhin azim. Kami ganti dengan sembelihan yang besar. Tapi khilaf lah. Ada kata Nabi Ibrahim sembelih dulu. Pejam mata tarik. Rasa panas dah ni, tangan ni hangat darah. Buka masa tengok binatang. Nabi Ismail duduk sebelah dia. Ni cerita mukjizat ah. Ke mana? Tak tahu ukur sini ni. Moga ya Allah, kalau mengajar cerita bab mukjizat, tolong jangan ukur sini. Ia tak akan masuk akal. Ukur dekat hati, iman. Percaya ke tak? Percaya iman. Tak percaya tak beriman mana tu? Ke mana? Kita akan bertakwa alladzina yu'minuna bil ghaib. Percaya barang ghaib. Ghaib ni tak nampak mata, tak masuk akal. Ke mana? Tak percaya. Nabi Sulaiman macam mana Balqis yang istana boleh bawa ni istana-istana mari depan rumah. Macam mana? Cerita mukjizat. Kita lah ni nak akak. nak tahu ni kereta pun. Ke mana? Nak garu kepala dah. Ni istana. Dah cerita mukjizat. Okey, baik. Tengok ni. InsyaAllah. Sikit lagi dah. Baik, masa tu tuan-tuan diganti dengan binatang korban. Kita hari ni sembelih binatang, bukan sembelih anak. Sembelih binatang. Dan sembelih binatang pula, daging tu kita ambil kok kita. Tu mana? Tapi jangan ambil belaka dah. Tolonglah jangan buat gitu. Ada juga jenis perangai masuk korban sangat dia balik belaka ke dia? Tak nak peti belaka. Senyap tak nak peti. Janganlah kita masuk korban ni ada tata cara dia. Ke mana? Hak paling comel sekali masuk korban ambil 1 kilo je. Hak paling comel ni ambil 1 kilo je kita. Hak lebih pakai miskin belaka. Dah nak lihat gitu ustaz kita nak buat daging. Bagi 3. 1/3 kita ambil untuk kita. 1/3 fakir miskin. Hak tu hak wajib bagi yang fakir miskin bagi mentah. 1/3 lagi bagilah ke adik-beradik, jiran tetangga, walaupun dok miskin tak apa. Faham tak? Tu dia. Jadi tu kaedah dia panggil. Jadi kita hari ni nak cerita benda ni, nak cerita kita masuk korban, ibadat paling Allah suka, mendekatkan diri kepada Allah, tetapi kita dapat gak hasil dunia tu. Boleh makan daging juga sikit-sikit ke mana? Jadi maknanya tak besar mana pun.
Jadi isunya mana benarnya? Isu dia dekat ke deku. Minta maaf dia. Dekat rasa sayang tu. Rasa. Allah mahal. Betul tak je? Nah, sejak dua. 800 ya? 800. 800 contoh tak 800. 800 mahal. Bagi tu. Nah, 800 ya 800 ni banyak orang kata. Now, dia pun tanya saing-saing dia, masuk tau? Dia tanya saing-saing dia hok miskin tu memang jawab aku dah asuk tahun ni dok dang. Dah aku dok dang kau ah. Ada, dia dok dang kau ah. Ada kawan dia tu kacil. Dia apa nama ni? Kereta Honda Civic 8 petang. Tak kena tak? Tak kena lah. Jadi nak cerita kita hari ni isu dia dekat sayang. Nah, jadi kena faham konsep kita hari ni, hak kita ada hari ni bukan semesti hak kita. Dalam bed week kita ada berapa ya? 500 ya. Hak kita ke? Tak tahu. Boleh jadi bawa kereta kayak gini berau tayar bocor. Pergi kat Lapung, tak boleh dah haus dah, kau tayar 2T. 2T kan? Tukar sebelah dah, kau 2 belah. 100.5 suti. 2T 300 ya. Betul tak? 500 tadi, 300 hak kereta. 200 hak kita ke? Dah rugi. Nah, tapar rumah bini kata, abang, saya beli online tadi tu, bayar COD. Siapa berbayar dah? Mana? Beli benda pula, beli baju baru. Ada promosi. Baju ni ah, sabarlah. Promosi bang, promosi. Ya tau. Harga berapa? Harga 99 ya 9 sen. Dah harga asal 100 ya. Nah, promosi bang. La ilaha illallah. Tak kira. Bayar kat kita 100 ya. Tapi ada dia? 100 ya. 500 tadi, 400 bahan kau orang berlaku. Dah 100 pula kita ke? Dah rugi. Balik anak, ayah, cikgu suruh beli buku baru. Harga je 25 ya se. Apa putih? 2T. 50 ya habis. Tahu tak je? Tinggal 50 ya kita. Pergi kedai makan, order nasi goreng biasa, telur mata 7 ya setengah. Air, teh openg 2 ya setengah. 10 ya. Hak tu yang soalan kita je. Ke mana? Tahu? Hak lain bahan kau orang berlaku. Tapi kita masuk korban 800. Hak tu, hak kita berlaku. Halnya. Siapa faham hak ni, insya-Allah dia akan masuk jikalau dia berkemampuan. Hak tak mampu tak apalah, tapi niatlah mudah-mudahan tahun depan boleh masuk. Kalau dah sangat je pakat pitih. Adik-beradik 4 orang. 200 ya seorang. Tahun ni mung. Tapi jangan hutang, hutang masalah. Hutang isu, you kena bayar pitih. Sedekah. Faham tak kan? Tapi buat perjanjian. Tahun depan kalau dah hidup belaka, kita masuk ni pula, nombor 2 pula nama. Dan kalau dah mati seorang, halal. Bukan hutang. Faham tak kan? Sedekah. Tahun depan 3 orang tinggal. Maka pakai 3 orang pula. Dah seorang dia, tidak ayah 200 tahun lepas. Bukan hutang. Ke mana? Kita sedekah. Awak gitu. Mudah-mudahan boleh masuk, insya-Allah. Orang lain hak masuk korban boleh nama korban, ibadat korban, hak ibtis sedekah boleh pahala sedekah, insya-Allah. Berarti situ boleh. Lebih masa tu nampak muka tak jadi belaka tu. Bila lebih masa ni meta je habis tu, biar ada benda dah. Jadi kita faham dah. Berarti sini insya-Allah. Minta maaf je dah kalau laju sangat. Sebab gitulah nak kerja masa dah. Kalau terkeluar bahasa-bahasa yang kau tidak sopan pun minta maaf banyak. Banyak bukan nak marah ke apa tidak, kaedah dia gitu tau. Kalau tak dia tidur. Ke mana? Wallahu a'lam, apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang lemah, apa yang kurang datang daripada diri hamba ini, astaghfirullahal azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna ilma. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu minkum.